Tumpahkan pula kan. Orang yang 16/8 punya puasa, dia kata ni bila nak makan ni? Ikan baru masak lah, panas. Kan Jadi orang yang buat puasa IF 16/8 tadi tu, kan, dia punya risiko kematian disebabkan oleh CVD 91% lebih tinggi. Ingat tak? Ketut? Kan? Itu berdasarkan data kajian. Kan? Jadi memang dia diseko je yang apa. Dia tak takut kamera. Yang lain semua malu. Yang lain tak hormat. Macam mana kan? Okay. So macam sebab Prof nak tanya berkenaan keto kan. Kalau orang yang amalkan keto ni katanya memang cepat turun berat lah. Tapi apa komplikasi jangka masa panjang mengamalkan pemakanan yang lebih tinggi protein, lemak tapi kurang fiber ni? Dia buat insulin resistant nanti doktor. Kan? Sebab body kita memerlukan sumber tenaga dalam bentuk glukosa, terutamanya kita punya brain. Tiba-tiba lepas tu kita tak dapat. Dia tak dapat yang cukup. Jadi apa yang berlaku, simpanan glycogen pun dah habis sebab kita punya body ada kapasiti yang sangat terhad kan untuk nak simpan glycogen.